Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Fadil Imam sebagai pengurusi Imam 2, Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Datuk Wan Saiful ni, saya tengok lama sahabat saya tak nampak, hari ni nampak dalam majlis ni. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya masjid ni saya segan juga bila panggil saya, sebab saya tahu saya jarang main ceramah sini. Padahal tak subuh duduk sini. Untuk yang orang luar ni, masjid saya dah sebut dulu paling dekat dengan rumah saya. 4 km, hampir 5 km daripada rumah saya. Masjid satu lagi ialah Masjid Batu Bertangkuk. Nanti 7 km. Jauh sikit. Jadi subuh biasanya saya datang ke sini. Dan boleh kata setiap subuh di sini. Cuma saya keluar awal sikit. Sebab anak saya, dia sekolah di Kangar. Nak kena hantar dia awal. Kelebihan yang saya tengok di masjid ni ialah bagus bacaan Al-Quran, sama ada semasa solat, dan juga halaqah Al-Quran selepas solat. Apabila imam baca, diikuti oleh yang lain untuk membetulkan bacaan dan dibacakan juga terjemahan. Saya tak tahu berapa kali khatam lah. Berapa kali khatam tak? Sekali khatam lah. Sekali khatam. Alhamdulillah. Pada malam ni, dalam tempoh yang singkat ini, saya nak ajak tuan-tuan semua, kita, kalau ada Quran pun bagus, apa yang ada Quran. Saya nak ajak kita tengok surah Maryam. Siapa yang tak ada Quran, dia boleh ambil Quran. Kerana saya rasa pada penceritaan awal surah Maryam ini, mungkin dapat diambil manfaat oleh kita semua. Terutama saya, tuan-tuan, dan juga orang tua-tua. Yang mungkin apabila dia dengar ini, dia akan terasa tersentuh dengan diri dia. Allah sebut dalam surah Maryam, Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain sad. Itu dia panggil huruf muqatta'ah. Huruf-huruf, potongan-potongan huruf yang Allah jadikan bagi beberapa surah di dalam Al-Quran. Makna dia, kita tak tahu. Walaupun ada sebahagian ulama tafsir yang mengandaikan dengan makna-makna tertentu, tetapi yang rajih, yang paling kuat di kalangan para ulama, maknanya ialah cabaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Mekah, kepada orang-orang Arab, kepada sesiapa saja yang challenge Al-Quran, bahawasanya jika kamu mampu, ambillah huruf-huruf ni, buatlah Quran. Seakan macam tu. Ini bahan mentahnya, kamu cuba buatlah. Kalau sekiranya kamu ragu bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah. Itu keseluruhan maknanya. Tak apa, kita bukan nak cerita tentang huruf muqatta'ah ni. Ini kalau nak ceramah, bab huruf ni juga panjang. Banyak
diskusi para ulama tafsir tentang huruf-huruf awal di dalam Al-Quran. Allah sebut selepas daripada itu, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat yang kedua, sebutan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ayat ni, Allah awal surah Maryam akan cerita tentang doa Nabi Zakaria. Dan saya ingin ajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk meneliti tentang doa ni. Allah kata, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebutan ini yang awal ni, Allah kata, apa yang ada ni nak menceritakan. Satu penceritaan, a mention, satu penceritaan tentang rahmat, tentang mercy of your Lord to his beloved servant or slave, his name Zakaria. Untuk Allah menyebut tentang rahmat dia kepada hamba dia yang nama Zakaria. Kita pun hamba juga. Tapi kenapa Allah sebut abdahu Zakaria? Kepada hambanya Zakaria. Kerana hamba di sini nak menunjukkan sayang Allah pada dia. Macam anak kita, kita ada banyak anak, satu hari kita pegang anak kita, inilah anak ayah. Padahal dia memang anak kita pun. Tapi perkataan anak kita ketika itu bagi menggambarkan betapa kita rasa dia betul-betul anak kita. Allah ingin menggambarkan betapa Zakaria benar-benar hambanya. Benar-benar taat. Apa yang Zakaria buat? إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Tatkala dia menyeru Tuhannya dengan seruan yang perlahan. Slow voice ataupun in private. Dia seru Allah. Allah kata tatkala Zakaria menyeru Tuhannya. Doa pada Tuhannya. Nidaan khafiyya. Seruan dalam suara yang perlahan. Ini satu perkara yang penting untuk kita yang berdoa. Allah mahu daripada doa kita ni macam doa Zakaria. Jangan jerit-jerit. Jangan kuat-kuat. Kerana nidaan khafiyah, seruan yang perlahan, menunjukkan hamba yang menyeru itu rasa Tuhan itu dekat dengan dia. Dan juga menunjukkan bahawasanya dia fokus. Dia memberikan tumpuan khusyuk ketika dia berdoa. Juga doa yang perlahan menunjukkan apa? Menunjukkan ta'zim, mengagungkan dan menghormati pihak yang dia doa. Kita kalau pergi cakap dengan orang yang kita hormat, kita tak angkat suara kita. Allah dia cerita tentang nabinya Zakaria. Tapi Allah mahu daripada kita untuk belajar bagaimana Zakaria berdoa. Ada banyak faedah. Kenapa Allah suruh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah? Serulah Tuhan kamu dalam keadaan rendah diri dan memperlahankan suara. Kenapa dia suruh perlahan? Supaya orang yang berdoa itu benar-benar merasai Tuhan yang dia doa. Kerana kunci kepada kemustajaban doa itu, apabila hamba itu benar-benar merasakan Tuhan itu dekat, mendengar dan menerima apa yang dia doa. Belajar daripada Zakaria. Apa Zakaria dalam doanya yang perlahan itu? Apa Zakaria kata? Qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba
Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Qala, kata Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhanku, tulang-tulangku telah lemah. Maksudnya dia apa? Tua. Tua Nabi Zakaria. Masa dia doa ni dia tua. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Dan kepala aku pun dipenuhi dengan uban. Washta'ala ni dalam bahasa Arab ni maksudnya telah menyala. Macam menyala. Maksudnya cepat uban aku ni pun. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Taklah pernah pula, wahai Tuhan, aku dalam doaku ini kecewa. Maksudnya sepanjang aku berdoa padamu, wahai Tuhan, aku tak pernah kecewa dengan doaku. Yakni kau sentiasa terima doaku. Ini salah satu cara dimustajabkan doa. Maksudnya, apabila kita berdoa kepada Allah, kita juga boleh untuk sebut nikmat Allah kepada kita. Ya Allah, kau telah bagi padaku sekian-sekian. Kau telah kurnia padaku. Kita sebut. Allah suka hamba dia ingat rahmat dia pada dia. Nabi Zakaria bagi tahu Tuhan. Allah tahu tak Nabi Zakaria tua? Dia tahu tak? Maha mengetahui. Tapi Allah suka hamba yang merintih. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah, aku miskin. Ya Allah, aku hina. Allah suka. Sebab tu ilhah, dia panggil. Merintih kepada Allah di dalam doa. Menyebabkan doa pantas diterima. Sebagian orang dia dry doa dia. Ya Allah, bagi rezeki. Boleh juga. Tapi kata, ya Allah, aku ni susah. Aku memerlukan. Tiada siapa membantuku. Aku ni hina, ya Allah. Allah suka hamba rendah diri dengan dia. Aku banyak dosa, ya Allah. Aku bersalah denganmu, ya Allah. Dia suka. Kita sebut kerana hamba dia berbicara dengan Tuhan dia. Salah satu tuan-tuan, sebab orang hari ini dalam keadaan stres, tertekan diri dia, jiwa mereka. Salah satu sebabnya kerana mereka tidak ada tempat untuk mereka meluahkan perasaan. Biasanya sekolah buat, ada kaunselor, pergi sesi kaunseling, pergi jumpa pakar. Tapi pakar pun manusia. Kita cerita pada dia masalah, dia mungkin boleh bagi teori-teori penyelesaian masalah berdasarkan buku-buku yang dia baca. Bahkan sebahagian kaunselor tu balik, dia juga anxiety kerana banyak sangat dengar masalah orang. Ya, saya tahu. Saya dengar cerita mereka. Kita dengar sangat banyak masalah orang. Tapi ada suatu tempat, bukan suatu tempat, satu-satunya tempat yang paling agung untuk manusia merintih tanpa perlu mengetahui, bagi tahu masalah kita pada orang. Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia sebut fasabrun jamil. Maka sabar yang cantik. Apa maksud sabar yang cantik? Nabi Ya'qub, sabar dia tak cerita rintihan dia kepada sesiapa melainkan pada Allah saja. Kita kadang-kadang susah masalah, pergi sembang dengan kawan. Aku hantarlah Allah sekarang. Masalah. Sabar juga. Luah kat orang. Taklah salah.
Tapi sabar yang cantik, kat siapa dia tak beritahu. Hanya dia bangun malam, solat tahajud, bangun malam sujud, Allah saja dia bagi tahu. Masalahnya, sabrun jamil, sabar yang cantik. Dan bila kita berbicara dengan Allah, semua Allah tahu. Belum kita berdoa, Allah dah tahu. Tapi Allah mahu hamba merintih kepadanya. Bercakap kepadaku. Beritahu aku, kau hamba aku. Merintih padaku. Kata Nabi Zakaria, Qala Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai ya Rabbi, wahai Tuhanku, oh my Lord, oh my Creator, wahai Tuhanku, aku ni tulang belulang pun dah lemah, kepala pun penuh dah dengan uban, cepat merayap uban. Tak pernahlah pula aku ni, doaku ini aku kecewa. Sebelum ni doa pun semua kau terima. Kemudian Allah Nabi Zakaria beritahu apa? Wa inni khiftum mawaliya min warai. Aku ya Allah, wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut kepada kaum kerabat, adik-beradik, my relative after me, selepas daripada aku ni. Sebab apa? Nabi Zakaria dia adalah daripada Bani Israel. Bani Israel ni politik mereka dikepalai oleh para nabi dan pewaris yang berdekat dengan para nabi. Tapi Nabi Zakaria tahu ni perangai adik-beradik dia ni pun tak berapa boleh. Duk fikir masalah kaum dia. Dia kata, wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku ini takut, bimbang mengenai kaum keluargaku selepas daripada ini. Wa kanat imraati aqira, dan isteri aku pula ni mandul. Yang tinggal ada adik-beradik, tak boleh nak harap sangat. Ada isteri tapi wa kanat imraati aqira, isteri aku ini aqir, yakni barren, mandul, tak boleh melahirkan anak. Fahab li min ladunka waliya. Fahab li min ladunka waliya, bagi kepadaku dari sisimu waris. Wali ni pengganti. Tuan-tuan ada beberapa benda, tuan-tuan dengar di sini dapat manfaat banyak dalam doa. Saya bukan nak nak cerita ni saja, nak cerita doa dia. Dia kata logik dia tak bolehlah dapat anak dah. Sebab apa? Dia apa? Umur tu tua. Isteri pula mandul. Tapi dia minta ke Allah, fahab li min ladunka waliya. Bagilah kurnia dari sisimu. Dari sisimu, semua yang bagi ni, apa yang Allah bagi dari Allah yang bagi. Tapi bila disebut min ladunka, dari sisimu, dia panggil indiyah khasah. Yakni ini special. Tolong bagi yang special dari sisimu. Tuan-tuan doa tak? Rabbana hablana, doa kan? Okey. Dalam bahasa Arab ni banyak ada perkataan. Allah ni nama aja. Allah ni banyak nama. Ar-Razzaq pun nama Allah. Al-Wahhab pun nama Allah. Razzaq, dia bagi rezeki. Wahhab, dia bagi. Wahabali, ambil, nah, bagi. Macam tu. Bila kita, Rabbi habli, wahai Tuhan, beri kepadaku, seolah ambil seketul bagi terus. Kira tak ada kira-kira dah ni, bagi. Itu Wahhab. Wahaba, dia bagi. Tu Nabi Sulaiman doa pada Allah Ta'ala.
Rabbi ghfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, wahabli, bagi kepadaku satu kerajaan, siapa pun tak dapat menyaingiku selepas daripada ini. Itu doa Nabi Sulaiman. Habli. Habli hebat kataan. Nabi Zakaria, dia kata tolong bagi. Ya Allah, bagilah. Wahabli min ladunka, bagi untukku dari sisimu waliya, orang yang akan mewarisi. Sebelum saya nak cerita doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni banyak tempat bab ni Allah cerita tentang doa Nabi Zakaria. Tapi sebelum saya nak cerita tu, saya nak cerita satu hal. Para ulama bila baca Al-Quran, ulama tafsir, mereka kata sebab yang Nabi Zakaria tiba-tiba minta anak ni, dah umur tua dah, masa muda tu macam tak puluhan sangat. Tiba-tiba, kenapa? Tiba-tiba dia minta anak. Sedangkan dia tahu dia dah tua dan isteri dia mandul. Katanya kerana dia melihat keajaiban yang berlaku kepada Maryam. Nabi Zakaria ni dia jaga Maryam. Maryam ibu kepada Nabi Isa. Bila Nabi Zakaria masuk tengok Maryam, masa Maryam masih kecil, Nabi Zakaria tengok di sisi Maryam ada rezeki, ada buah-buahan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk kepada Maryam di mihrab. Mihrab maksud tempat solat, tempat ibadat. Yang ni hak ke depan macam ni, orang Melayu panggil mihrab. Apa Arab pun panggil mihrab zaman lah, tapi dia bukan mihrab. Yang ni dia panggil taq. Mihrab dia bermaksud tempat solat yang kita tetapkan di rumah kita, di masjid ke, tu mihrab. Kalau di rumah kita ada tempat kita letak, kita memang sentiasa solat di situ, itulah mihrab kita. Setengah orang di rumah dia tak ada tempat solat merata, sah juga, tapi disukai untuk kita ada satu tempat khas. Di situlah tempat solat sunat kita, semayang malam kita, semua di situ. Dia panggil mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab yang Maryam ada tu, dia mendapati pada Maryam rizki. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Dia kata, wahai Maryam, mana mari rezeki ni? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam kata, rezeki ni daripada Allah. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kendaki tanpa hisab. Dia tak akan tunggu musim buah ni baru boleh ada buah. Dia tak akan tunggu benda ni orang mari bawa baru boleh ada. Kalau Allah nak bagi, dia ada. Zakaria, bila dia dengar yang ini, dia tengok keajaiban yang ada pada Maryam. Dia Nabi. Dia tengok keajaiban yang ada pada Maryam. Dia rasa, kenapa tidak aku juga minta pada Allah keajaiban itu? Kalau Allah boleh beri pada Maryam, Allah juga boleh beri pada aku. Tuan-tuan, kadang-kadang ada perkara yang kita memang tahu Allah boleh bagi, tapi tak ada motivasi untuk kita. Betul tak? Tak ada benda yang mencetuskan semangat kita. Sedangkan Zakaria Rasul. Tapi kejadian pada Maryam memberikan motivasi kepada Zakaria. Memberikan semangat pada Zakaria. Menyebabkan dia walaupun tua, isterinya mandul, dia doa pada Allah.
supaya Allah bagi anak pada dia. Kalau Maryam boleh dapat buah dan makanan pada bukan musimnya, tanpa orang hantar, kenapa aku tak boleh Allah bagi anak pada aku? Seolah macam itu. Dalam ayat lain Allah kata, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Dan Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, jangan tinggalkan aku sendirian, sedangkan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Allah kata, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah kata, Zakaria bila doa pada Tuhan dia, yang doa tadi, Allah kata, fastajabna lahu. Kami terima doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Kami beri kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Kami perelok isteri dia. Isteri yang tak boleh mengandung tu, boleh mengandung. Allah kata apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ni, nabi-nabi ni, berlumba-lumba buat benda yang baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan doa kepada kami dalam keadaan harap dan dalam keadaan takut. Ni dua keadaan kita doa kepada Allah. Satu kita harap, satu kita takut. Harap dia bagi. Takut dia marah kat kita. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu pada kami khusyuk, untuk kami khusyuk. Sebab tu doa tak mustajab, sebab ya Allah bagilah hati nurani kita terbang entah ke mana, doa kita entah ke mana. Balik pada, tengok lagi ayat ni, sambung. Apa? Nabi Zakaria sambung. Yarisuni wa yarithu min ali Ya'qub. Dia akan mewarisi aku dan mewarisi kaum keluarga Ya'qub. Warisi siapa? Warisi Zakaria. Zakaria harap anak ni dapat mewarisinya dan mewarisi kaum keluarga Ya'qub. Nak warisi apa? Nak warisi harta. Dalam riwayat Muslim kata, kana Zakaria najjara. Zakaria seorang tukang kayu. Tak banyak duit dia. Nak warisi harta, Nabi kata, kunna ma'syarul anbiya la nurith. Kami para anbiya tidak mewarisi. Habis nak mewarisi apa? Mewarisi ilmu. Mewarisi dakwah. Mewarisi tanggungjawab. Mewarisi kepimpinan. Juga mewarisi kenabian jika dikurniakan oleh Allah kenabian dan kerasulan. Yang ni harapan. Waja'alhu Rabbi radiyya. Wahai Tuhan, jadikanlah dia itu diridai. Tengok tuan-tuan. Sekarang doa siapa ni? Ini doa Zakaria. Dia doa ketika dia dah tua dan isteri dia dalam keadaan mandul. Tuan-tuan tengok apa Allah jawab pada dia. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, kami memberikan khabar gembira, glad tidings, bagi khabar gembira kepada engkau dengan satu orang anak lelaki. Pantas Allah terima.
Ismuhu Yahya. Namanya apa? Yahya. Inilah Nabi apa? Nabi Yahya. Walam lam naj'al lahu min qablu samia, dan kami tak pernah lagi jadikan baginya, yakni bagi nama ni sebelum ni. Yakni tak ada sesiapa pun sebelum ni yang nama Yahya. This is the first orang yang namanya Yahya. Nabi Zakaria, dia terkejut. Bukan dia tak percaya kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Dia Rasul, dia yang doa. Tapi very fast. Allah terima doa dia. Qala Rabbi, anna yakunu li ghulam, wa kanat imraati aqira, وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. Dia kata, wahai Tuhanku, macam mana nak ada anak lelaki? Isteri aku mandul. Aku pun tua sangat dah. Bukan dia tak percaya. Tapi dia tanya, bagaimana proses itu nak berlaku? Dia yakin Allah boleh bagi. Tapi kalau tengok pada isteri yang mandul, tengok pada diri dia yang dah tua dan tak lahat ni, anak nak main mana? Allah kata, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah kata, yang demikian itu berkatalah Tuhanmu, itu bagi aku sangat mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan aku telah menciptakan engkau sebelum ni dan engkau tak ada pun. You were not a thing. Kamu tak ada apa, kamu tak wujud pun sebelum ni. Kamu tak ada pun aku boleh cipta kamu. Ini kan pula setakat nak bagi ada anak di dalam perut isteri kamu. Kamu dulu tak ada apa-apa. Tak wujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada sambung ayat ni tapi saya nak bawa apa dia. Saya nak cerita bagaimana Allah terima doa Zakaria. Dia bukan terima doa, ya Allah berikan rezeki pada aku, datang rezeki. Tapi Allah telah terima doa Zakaria yang mustahil pada kejadian alam. Tapi Allah memberikan kurnia untuk Zakaria. Mesej Quran kepada kita bagi ayat-ayat ini apa? Tidak ada yang mustahil jika kita berdoa. Walaupun dunia dan segala peraturan dunia menyatakan tidak. Tapi jika Allah kehendaki, ia boleh berlaku. Sesuatu hajat yang hamba minta daripada Allah, ia menjelma di dalam berbagai wajah, berbagai warna dan berbagai rupa yang kita sangka dan yang kita tidak sangka. Itulah makna doa. Cumanya hamba tu, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Ramai hamba bila dia doa, bolehkah Tuhan bagi ni? Tuhan nak bagi ke ni? Sehingga akhirnya Allah tak bagilah kat dia di atas sangkaan. Kerana Allah kata, aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Jika hamba membulatkan sangkaannya kepada Tuhannya, bahwa Allah memustajabkan doanya, doa itu akan hadir kepadanya. Mungkin tidak seperti yang dia bayangkan, tetapi apa yang menjadi hasratnya,
ditunaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah makna, tuan-tuan, kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Padanya ada kisah, tapi ia bukan sekadar buku cerita yang dia nak sampaikan cerita pada kita. Tapi ada mesej yang besar. Tuan-tuan belajar beberapa benda tadi. Kita belajar adab berdoa pada Allah. Merendahkan suara, memilih perkataan, menyebut pujian, menyebut nikmatnya kepada kita, menyebut kelemahan diri kita, kemudian baru berdoa kepadanya. Kemudian bila berdoa, meyakini bahawasanya walaupun perkara itu mustahil, kita minta di atas keyakinan pada kudratnya yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah terhalang oleh segala-galanya. Maka pada tuan-tuan yang ada ni semua ni, kita yang ada ni, doalah pada Allah. Sebahagian ahli tafsir menyatakan, Nabi Zakaria apabila dia tengok kejadian ajaib yang berlaku pada Maryam, dia bangun malam, dia solat, dia doa kepada Allah semasa sujudnya, supaya perkara yang luar biasa juga boleh berlaku padanya. Dan itulah tempat yang diriwayat Imam Nasa'i yang selalu saya baca paling didengar. Doa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih. Dan riwayat Imam Muslim daripada Ali, paling dekat hamba dengan Allah ketika sujud. Wa huwa sajid, di dalam keadaan sujud. Doa pada waktu sujud. Waktu paling dekat hamba dengan Tuhannya pada 1/3 malam yang akhir. Di segi waktu, 1/3 malam yang akhir. Dalam keadaan yang sujud. Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Mudah-mudahan Allah memustajabkan doa kita semua. Mempelajari pelajaran daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fabihudahu muqtadih, Allah kata. Dengan petunjuk para nabi itu, kamu ikutlah. You follow them. Jangan pergi dengar mufti, jangan pergi dengar ustaz. Mereka ni penyampai saja. Yang orang yang kita follow bukan mufti, bukan ustaz. Kita follow para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita follow para nabi, kita ikut para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kisah mereka dicerita dalam Quran. Dan kisah orang-orang saleh seperti Luqman, Maryam dan yang lainnya yang Allah cerita dalam Quran, kita ikut kisah mereka. Pada mereka ada pengajaran, mereka proven, mereka terbukti. Kerana kita ni, kalau saya bagi petua, itu petua saya. Petua macam mana doa nak mustajab, saya bagi petua. Tapi petua tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tu petua saya. Sedangkan yang nak menerima doa bukan saya. Yang nak menerima doa siapa? Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau Allah bagi garis panduan, cara, teladan, bagaimana, contoh orang-orang yang berdoa, yang dia telah mustajabkan, kamu ikut yang ini, supaya aku mustajabkan doa kamu, seperti mana aku telah mustajabkan doa mereka ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Dan saya buka sikit sesi kepada soal jawab jika siapa ada soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan sahabat kita tanya, apa bahasa yang sesuai untuk kita doa pada Allah Ta'ala? Saya ke, aku ke, hamba ke? Dia mungkin masalah ini timbul bagi bahasa Melayu.
Bahasa Melayu dalam hal ini dia akan ada banyak sikit. Arab, ana, ini, kan. Semua saya mewakili saya. Macam Arab ni ada variety bahasa dia banyak. Tetapi ada benda yang tak banyak pada Arab, banyak pada Melayu. Melayu ni soal humbleness ni, rendah diri ni dia ada banyak. Patik, hamba. Arab, ana. Kemudian kamu, anta. Dia lepas tu dijelmakan dalam berbagai bentuk perkataan lah. Innaka, anta. Semua tapi merujuk pada anta, kamu. Untuk satu. Untuk dua, antuma, kemudian jamak antum. Kadang-kadang antum tu merujuk kepada seorang juga, tapi tanda hormat. Yang begitu, sebab tu dalam English sama juga. I, you. Dia tak banyak isu. Pasal dia tak ada, itulah kan. Kemudian sebab tu mungkin dalam nak tunjuk kebesaran sikit, dia kata we bagi mewakili bahasa kebesaran diri dia. Dalam Arab juga ada nahnu, kami. Melayu dia banyak. Okey, sebelum saya nak jawab yang tu, saya nak bagi jelas soal bahasa. Sekali orang heran pasal apa terjemah. Ada terjemah saya, ada terjemah aku, nak aku ke saya. Asal bahasa Arab tak timbul, dia satu saja. Tapi ini bukan menunjukkan bahasa Arab tak banyak. Bahasa Arab banyak. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau benda-benda yang membabitkan lain banyak. Bagi singa saja berapa banyak perkataan. Singa, apa nama yang singa dah. Singa yang baru nak kecil, singa yang nak besar, singa yang nak melompat. Semua ada. Ada Usama, ada macam-macam bahasa dia. Kerana benda tu dia guna. Dulu saya telah sebut. Tadi saya nak, tuan-tuan, hari ni hari Isnin, ramai yang puasa. Ada orang bagi, saya tengok. Dalam hadis rutab, tapi orang tu bagi kat saya balah. Balah, maksudnya sebelum dia jadi rutab, dia balah. Lepas tu baru dia jadi tamar. Kan? Okay. Dia pasal dia makan benda tu. Tapi orang Arab, dia tak ada. Dia ada arus, nasi. Beras pun al-arus, nasi pun al-arus. Orang putih pun sama rice. Dia tak ada. Datuk Wan Siful, dia duduk UK lama. Dia kira orang sana lah. Kan? Okey. Tapi orang Melayu dia ada beras, ada padi, ada nasi. Sebab benda tu kita guna. Kita guna. Jadi saya selalu buat contoh lah. Berdasarkan apa yang kita tengok. Apa yang satu bangsa tu biasa. Kita tak kira ada. Sebab orang putih pun kena guna padi. Padi juga. Lepas itu bahasa kita. Balik pada soal bahasa. Jadi, apabila nak guna dengan Allah, nak guna apa? Sebelum saya pergi pada doa. Saya dan family tu, ayah saya tak pernah bagi, tak benarkan daripada kecil kami cakap aku. Tak boleh. So saya warisi dalam family saya, anak-anak saya pun takkan cakap aku dengan family. Aku tak mau. Saya rasa berat. Hang pun tak boleh. Hang pun tak pernah. Kami kalau bercakap hang ni, kira kalau takut ayah dengar, mak dengar, marah kecil-kecil. Kalau pergi sekolah, adik-beradik boleh mengadu. Ni, tadi dia cakap hang kat sekolah. Kira boleh mengadu lah. Hang tak cakap. Pasal heavy. Kasar. Tapi setengah orang, hang tak kasar pada dia. Hang babak. Okey je kan? Ataupun, okey. Apabila kita nak berdoa pada Allah, teras dia apa? Teras dia ialah merendah diri kepada Allah. Maka, bila nak doa pada Allah itu terasnya merendah diri pada Allah. Maka setiap kita carilah perkataan yang dengan, kalau dia tak boleh bercakap Arab, dia cakap selain pada Arab. Carilah perkataan yang menyebabkan bila dia ungkapkan, dia rasa rendah diri dia dengan Allah. Kalau dia sebut aku tu pun tak menyebabkan dia rasa besar, ataupun hambamu, ataupun dia sebut saya, apa saja yang dia rasa, dia rendah diri depan Allah Ta'ala. Maka Allah Maha mengetahui maksud hamba dia. Kan? Wahai Tuhanku, apa saja ungkapan yang dia nak ungkap.
Cuma bagi Allah ni ada nama-nama yang baik. Asma'ullahil husna. Yang tu nama-nama tu kita remain kekal di dalam bahasa Arab. Kerana dia tak tercapai bahasa lain. Kalau kita Ya Rahman, boleh juga wahai yang maha penyayang. Tapi Ar-Rahman lebih tepat perkataan. Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Tapi kalau satu orang tu tak ingat, dia pun tak nak hafal. Dia doa berdoa, Ya Allah yang bagi rezeki, yang bagi. Dia sebut dalam bahasa. Tapi walaupun mungkin perkataan dia tidaklah setara mana. Tapi kerendahan diri dia, ratapan dia itu sangat mendalam. Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri hamba. Ud'u rabbakum tadarru'a. Seru Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', maksudnya rendah diri betul-betul. Dan pilihlah perkataan yang kita rasa kita rendah diri dengan Allah ketika kita berdoa. Itu maksudnya. Ada lagi soalan? Ya. Kita doa bukan yang okey. Kemustajab yang kedua, saya jawab yang kedua dulu, yang tu penting. Kemustajaban doa mempunyai beberapa faktor. Ia bukan saja waktu, tapi ia diri orang yang berdoa. Sebab tu oleh kerana diri manusia ni tak sama. Ada hari diri dia macam keras perasaannya. Ada masa mungkin setelah dia melakukan amal soleh, selepas solat, ketika dia berpuasa, ataupun ketika dia beristighfar yang banyak, dia terasa betapa rendah diri dia dan betapa dia dekat perasaannya dengan Allah Jalla wa'ala. Dia berdoa ketika itu. Kerana ketika itu bagi dirinya mustajab. Apatah lagi kalau ketika itu pada waktu yang mustajab pula. Maka bergabunglah sebab-sebab kemustajaban. Kerana Allah mahu kerendahan diri hamba, minta pada dia. Setengah orang saya kata dia doa pada Allah macam dia order nasi ataupun air di kedai, minuman di kedai makan. Ni tolong order saya nasi doa. Macam tu. Dia ingat Allah ni macam dengan pekerja ke apa. So, Ya Allah bagi rezeki. Macam tu. Seolah-olah dia memerintahkan Allah. Allah mau kerendahan diri. Show your humbleness. Tunjuk kerendahan diri itu. Sebab tu dia kata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami mengabdikan diri. Barulah hanya padamu kami berdoa. Kami meminta. Itu dulu. So, kalau kita ada tempat yang mustajab, waktu yang mustajab, dan diri yang sangat merendah pada Allah, tentulah doa mustajab insya-Allah. Bolehkah kita bawa doa itu di dalam adab-adab doa ni di dalam sujud? Dan memang kita kena bawa. Nabi sentiasa apabila dia doa, semua doa Nabi. Tengok, hatta doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, janganlah tinggalkan aku sendirian, sedangkan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Dipuji, dia tambah pujian. Allah suka hamba-hamba ada yang rendah diri dan puji dia. Allah ni mutakabbir, maha bongkak. Layak, kerana dia maha besar. Dia mahu orang puji dia, agungkan dia, besarkan dia, kemudian minta kepada dia. Bukan memang amin amin ya rabbal alamin taqabbal minna. Apa awak berdoa? Main awak berdoa. Humbleness. Tunjukkan kerendahan diri dalam berdoa. Itu ya yang menjadi asas dalam doa. Tolong azan dulu kot. Mana nak azan? Okey, Ustaz.
Satu ni. Dalam masa sujud. Dalam masa sujud apa yang boleh kita doa? Ini satu soalan yang penting. Masa sujud ni nak doa bahasa apa? Kalau hak reti bahasa Arab, boleh bahasa Arab. Yang tak reti bahasa Arab, terlepas peluang lah. Okey. Para ulama berkhilaf pendapat tentang doa semasa sujud kerana ia dalam solat. Memang doa mustajab tu tak dinafikan. Bahkan macam hadis tu Nabi kata fa'aksirud du'a. Maka kamu banyakkan doa masa sujud. Dalam hadis Ali tu. Cuma di kalangan mereka kata doa apa yang nak doa masa sujud? Sebahagian mazhab, dalam mazhab Hanbali khususnya, dia kata kena doa yang maksur. Doa yang maksur ni doa yang ada dalam Quran, yang sunnah kita sebut semasa itu. Sebahagian mereka kata ini lebih luas. Allah suruh berdoa, doa je lah. Nabi suruh berdoa, doa je lah. Walaupun sebahagian menyebut janganlah kepada yang detail sangat, kan? Misalnya detail ni macam ni, dia, ya Allah kawinkanlah aku. Contohnya umum, ya Allah kawinkanlah aku dengan si fulanah yang doa, itu detail. Dia kata umumkan, jangan detailkan. Ini pendapat. Tapi umum arahan hadis doa. Bolehkah dalam semayang kalau doa selain daripada maksur? Kerana mereka kata dalam semayang hanya boleh baca Quran dan apa yang datang daripada sunnah. Tapi ini bolehkah dia doa sendiri? Kalau orang Arab dia doa dalam solat dan sujud, dia doa dalam bahasa dia. Walaupun mungkin sebahagian besar itu tidak ada dalam hadis, tapi hajat dia. Kalau dia boleh berdoa, orang Melayu boleh berdoa tak? Sebahagian fuqaha kata kena doa dalam bahasa Arab. Kalau doa dalam bahasa Arab, terlepaslah orang Melayu hak tak boleh bahasa Arab. Ulama-ulama seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz dan seumpamanya, jika satu orang tu tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu saja yang dia tahu, dia doalah pada Allah dalam bahasa dia. Tapi taklah dia angkat suara ya Allah sebelah orang duduk sujud sebelah pun duduk dengar. Tidak menjadi syiar yang diangkat suaranya, tapi dia doa pada Allah, kepada Allah dalam bahasa yang dia fahami. Apatah lagi, salah satu tempat mustajab berdoa ialah sebelum kita memberi salam. Ini disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Dalam hadis Nabi SAW termasuk riwayat Nasa'i dan Muslim dan selainnya. Thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i ma syaa. Selepas dia dah habis baca baca tasyahud, kita panggil baca tahiyat, dia doa apa yang dia kendaki daripada dia, kemudian dia pilih apakah doa yang dia kendaki. Nabi kata. Dalam sebagian riwayat disebut summa yatakhayyaru minal kalami ma syaa. Kemudian dia pilihlah apa saja cakap, maksudnya apa sajalah yang dia nak doa. Itu pun tempat mustajab doa sebelum memberi salam. Yakni sebelum assalamualaikum warahmatullahi tu kita berdoa dengan apa-apa saja doa yang mustajab, yang kita mahu kita doa. Rezeki kita antara kita dengan Allah. Dia mendengar doa hamba-hambanya. Zakaria tadi nidaan khafiyah. Seruan yang perlahan, slow voice, privately, pelan. Wallahu a'lam. Cukup kot. Nak masuk waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Kerana saya nak tengoklah bila mana-mana ada tarikh lain kita buat lagi. Haji Osman duk cari saya bila tu buat sekali. Nak try sebulan sekali dulu. Kalau berjaya. Kalau tak ada urusan yang banyak, mudah-mudahan insya-Allah. Kadang-kadang memang saya main Isyak sini pada hari tak ada urusan tapi tak teratur, maksudnya. Tak tahu kata hari itu tak ada, kan? Ada mesyuarat apa sudah awal, balik awal. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan jadikan kita hamba yang selalu doa-doa. Doalah tuan-tuan.
tak rugi. Doa yang kita doa ni, mungkin sebahagian doa tu kita pun lupa, Allah Ta'ala tak lupa. Apa yang menjadi hajat kita di dunia, mungkin sebahagiannya kita pun dah lupa dah. Balik ke akhirat, tetap doa itu muncul di hadapan. Sehingga mungkin Allah akan bertanya pada kita, tamanna ya abdi. Kamu bercita-citalah wahai hamba aku di syurga nanti. Mudah-mudahan Allah masuk dalam syurga. Kamu nak bagi tahu apa? Hamba tu kata, aku nak ini, aku nak ini, aku nak ini. Dia semua dia minta dah. Dia bagi. Dia kata, Allah kata cita-cita. Minta, harap kan. Sebut. Sehingga hamba kata, habis dah ya Allah. Semua ni amat dah ada dah. Dan syurga ni nak apa lagi? Allah kata, tidakkah pada waktu sekian-sekian di dunia dulu, kamu inginkan sekian-sekian? Dia pun lupa. Allah kata, ya wahai Tuhan, hari ini aku bawa lebih baik daripada yang itu. So, semua orang yang bercita-cita di dunia ini, yang menaruh harapan kepada Tuhannya, tidaklah disia-siakan. Akan kembali dia dengan harapan itu. Dunia akan berlalu pergi, kita juga mungkin akan tua, masa akan mengambil umur kita. Ramai orang juga akan lupakan kita, dan ada orang yang ingat kita. Keluarga kita juga akan lupakan kita apabila tiba masanya. Apa jasa yang kita buat juga orang akan lupa. Tapi pahala tersimpan di sisi Allah. Doa tersimpan di sisinya. Segala harapan kita pada waktu muda yang tak tertunai, cita-cita kita yang tak sampai, hasrat kita yang tidak kelihatan pada alam realiti ini, dengan doa ia akan muncul. Jika tidak pun hari ini, pada suatu hari nanti, jika tidak pun di dunia ini, kita menikmatinya di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.